Majlis Tertinggi juga meluluskan pada prinsipnya KPI yang kita akan edarkan pada bahagian dan cawangan dan perhubungan. Dan ini kita akan, tak perlu saya nyatakan detailnya, tapi pada prinsipnya maknanya amalan kerja dalam UMNO pada masa akan datang akan berpaksi kepada penilaian KPI yang akan kita pantau secara lebih sistematik lagi. Misalnya anggota-anggota MT ditugaskan kepada beberapa bahagian, mereka akan turun ke bahagian akan juga memantau cawangan dan sebagainya, supaya parti kita akan lebih aktif lagi untuk menjalankan tugas-tugas yang perlu dilakukan. Majlis Tinggi tetap dengan menyokong pendirian kerajaan untuk terus mempertahankan kesucian dan kemuliaan agama Islam, termasuk nama Allah, kalimah Allah, dan Majlis Tertinggi ambil maklum 10 point agreement yang telah pun disetujui oleh kerajaan pusat. Namun 10 point agreement itu tertakluk kepada undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. Maknanya kalau negeri yang berkenaan ada enactment, maknanya dia tertakluk kepada enactment di peringkat negeri. Tapi kalau negerinya tak ada enactment macam Sabah Sarawak, maknanya amalan seperti biasa boleh diteruskan dan tidak ada pihak yang harus menakutkan mana-mana pihak. BRIM akan dilaksanakan dalam masa 2 minggu lagi, lebih kurang pada pertengahan bulan Februari, di mana 7 juta lebih, 7.9 juta rakyat Malaysia akan dapat BRIM, dan ini akan membantu rakyat dalam menghadapi masalah kenaikan harga barang.